Alhamdulillah. Memang saya punya bacaan kencing manis saya terus turun drastik. Jadi saya rasa memang obat ni baiklah. Pasal apa? Saya baru cuba dalam 2-3 kali makan pun dah dapat menurunkan saya punya kencing manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Haris Hassan, berusia 62 tahun. Bagi saya telah mengidap kencing manis, saya rasa dekat 5 atau 6-7 tahun lah. Bila kita ada kencing manis ni, kita rasa badan kita lesu, badan kita rasa letih dan kita nak buat kerja pun memang tak berdaya. Kalau boleh nak baring ni. Cik Haris, sebelum ni ada kencing manis, ada tak cuba apa-apa? Ada, saya cuba macam-macam produk lah. Kadang sampai saya beli produk yang luar negeri. Harga boleh tahan juga mahal dia. Tapi bila saya cuba produk tu, saya tengok bacaan saya tak menurun pun. Jadi saya rasa apa guna saya beli produk mahal-mahal kalau ternyata dia punya hasil dia tak memuaskan. Cik Haris, jadi bila ada kencing manis yang teruk ni, ada tak macam check up dekat doktor ke, doktor sarankan apa-apa ke ada? Okey, saya ada jumpa seorang doktor lah. Mula-mula dia nak buat insulin pada saya. Tapi saya rasa saya tak nak insulin. Jadi dia rekomenkan makan ubat lah. Jadi saya cuba makan ubat. Alhamdulillah lah. Dapat mengurangkan jugalah. Ada. Walaupun saya dah dinasihatkan doktor dia bagi makan ubat yang dia cadangkan. Tapi saya rasa tak berapa membantu jugalah. Jadi saya tengok juga satu ubat ni yang dekat Facebook. Ubat ni yang bernama Herba 3 Serangkai. Jadi saya cuba ubat ni. Alhamdulillah. Memang saya punya bacaan kencing manis saya terus turun drastik. Jadi saya rasa memang obat ni baiklah. Pasal apa? Saya baru cuba dalam 2-3 kali makan pun dah dapat menurunkan saya punya kencing manis. Jadi pas amalkan Herba 3 Serangkai ni, Cik Haris nampak kesannya macam mana? Okey, sejak saya amalkan Herba 3 Serangkai ni, dalam 2 minggu pertama, saya rasa badan saya dah rasa segar. Jadi saya bangun tidur pun tak ada rasa letih. Dan setelah saya gunakan 2 bulan, lagi sedap. Saya punya badan rasa ringan. Saya rasa macam saya tak ada kena penyakit kencing manis pula. Memang memuaskan saya lah. Okey, bagi kawan-kawan saya yang mana sama senasib dengan saya lah kan. Kita pun dah tua. Apa guna kalau kita ada duit pun tapi badan kita tak sihat. Saya nasihatkan yang mana bacaan gula tu tinggi, yang mana ada 3 serangkai, saya nasihatkan cubalah Herba 3 Serangkai ni. Alhamdulillah, memang nampak dia punya kesan dia. Cubalah Herba 3 Serangkai ni. Dia tidak akan mengecewakan kita.